Assalamualaikum. Hari ini kita sambung muka surat 17 iaitu the pin macam gambar yang cikgu tunjuk ni. Okey, the pin setting up a pin. Okey. Dalam muka surat ni kita perlu meletakkan buah yang berada di luar. Kalau kita tengok buah apa yang ada kat luar ni adalah root. Jadi root ni kita perlu letakkan ke dalam papan untuk menunjukkan yang mana satu adalah pin. Okey, kalau kita ingat balik pelajaran kita pin sebelum ni adalah kita pin sesuatu buah supaya buah tu terkunci, terpaku, tidak boleh bergerak. Contoh dalam gambar yang pertama ni kita akan pinkan kuda ni. Kalau kita tengok kuda ni sekarang dia boleh jalan bentuk L, dia boleh jalan. Okey, jadi sekarang sebagai buah putih kita perlu meletakkan root ke dalam tempat di mana nak kunci kuda ni. Ni kuda ni yang cikgu tunjuk ni, supaya kuda ni tidak boleh berjalan. Okey, jadi agak-agak dekat mana? Okey. Jadi dalam modul anak-anak boleh lukis pangkah di petak A8 ni. Kita bila root ada di tempat pangkah ni, jadi kita telah pinkan kuda ni dengan king. Okey, jadi kuda ni kalau ikutkan dia tak boleh bergerak. Dia tak boleh melompat. Sebab apa kuda ni tak boleh melompat? Sebab kena open check. Dia tak boleh angkat. Kalau dia nak angkat je kuda ni kena open check. Jadi anak-anak boleh lukis macam cikgu buat ni lah, lukis pangkah, kemudian buat anak panah menunjukkan kuda tu kena pin. Okey. Okey, seterusnya yang kedua, kita main putih, kita perlu meletakkan big shot. Tapi ke manakah kedudukan big shot yang baik? Kalau kita tengok dekat sini ada rook. Okey, rook, kemudian ada king dekat belakang. Jadi sangat cantik untuk kita letak pin. Okey, jadi kedudukan big shot yang terbaik adalah betul-betul di tengah papan ni. Iaitu di A, B, C, D, E. E5. Kita pin antara rook dan juga king. Jadi rook tu tak boleh bergerak. Sebab kalau dia bergerak, dia kena open check. Dia tak boleh nak open. Kalau open je, terus jadi check. Itulah kita panggil pin. Okay. Pin ni terjadi bila belakang tu ada king. Jadi king, buah depan king tu tak boleh bergerak. Okay, contoh sekarang kita main hitam, kita perlu meletakkan queen ke dalam papan. Sekarang ni kalau kita tengok big shot dengan king ni dia berada di satu garisan yang sama. Jadi bila dia berada di satu line, satu row, satu orang panggil apa, satu baris yang sama, jadi satu file lah. Kalau dalam bahasa chess, ke atas macam ni semua kita panggil dia sebagai file. Yang cikgu buat anak panah ni kita panggil dia sebagai file. Kalau dari kiri ke kanan kita panggil dia sebagai rank. Rank. Okey, contoh ni rank 1, rank 2, rank 3, rank 4, rank 5, rank 6, rank 7 dan juga rank 8. Okey. Okey, kalau file kita ada file A, file B, D, E, F, G, H, I. Okey, itulah kita panggil dia sebagai file. Okey, sekarang kalau kita tengok di file apa ni, kedudukan king ni file apa? Okey. Jadi kita kira dulu file apa. A, B, C, D, E. Kalau kita tengok di file E ni ada big shot satu baris dengan king di file E. Jadi kita perlu pinkan big shot ni supaya big shot ni tidak boleh bergerak, iaitu queen kita letak di depan kuda. Bukan di depan bishop. Kalau letak di sini kena makan dengan pawn. Jadi yang betulnya adalah letak di E6 sini. Okey, jadi anak-anak boleh lukis pangkal ke situ.
Kemudian terus pinkan bishop, serang king. Jadi bila bishop putih tak boleh gerak, contohnya putih gerakkan rook kan, jadi kita boleh push pawn 2 tapak ni. Kita boleh gerak pawn 2 tapak ni, kita boleh serang bishop. Bishop ni tak boleh lari, dia akan kena makan. Sebab apa bishop tu tak boleh lari? Sebab kalau dia nak lari, dia kena open check. Jadi dia tak ada ruang untuk lari. Okey, faham itulah pentingnya kita buat pin. Okey. Okey, seterusnya boleh ukir macam ni dalam puzzle, dalam modul. Okey, puzzle yang keempat, kita main hitam. Okey, rook. Kita nak pinkan apa? Pinkan bishop ni. Kita nak pinkan bishop. Jadi kedudukan rook adalah di H2. Paling hujung sekali. Kita pin macam tu. Boleh lukis macam ni dalam modul. Bishop putih ni tak boleh bergerak. Sebab kalau dia bergerak, akan berlakunya open check. Jadi bishop tu akan mati. Kita boleh makan bishop tu nanti. Seterusnya kita main bishop hitam. Okey, yang ni sangat cantik sebab kita dapat pinkan queen dekat sini. Nampak? Jadi kedudukan bishop adalah berada di C5. Attack queen dan juga king. Lukis macam tu. Okey, lukis pangkah di C5 ni. Okey, lukis pangkah di C5. Kemudian kita pinkan queen dan juga king. Okey. Seterusnya puzzle yang ke-6, kita main hitam. Okey, kalau kita tengok rook dengan king duduk di diagonal yang sama. Duduk di diagonal kita apa? Menyerong duduk di garisan menyerong yang sama. Jadi kita hanya perlu letak queen kita di A8. Letak queen kita di A8. Jadi lukis pangkah di A8 dan juga attack rook dan king secara serentak. Okey, jadi rook yang cikgu bulatkan biru ni, dia tak boleh bergerak. Dia tak boleh gerak. Contoh sekarang giliran putih. Jadi rook tu tak boleh bergerak. Sebab kalau dia nak bergerak pergi mana-mana, semuanya berlaku open check. Jadi kita boleh makan rook tu nanti secara percuma. Okey, seterusnya puzzle yang ke-7, kita perlu meletakkan bishop di kedudukan mana. Okey, kalau kita tengok dekat sini, kita akan pinkan rook dengan king menggunakan bishop. Tapi masalah dia di mana satu. Di sini tak boleh sebab nanti kena makan dengan pawn. Sini pun sama. Okey, tak boleh. Tak boleh di F3 pun tak boleh sebab ada bishop yang kacau. Begitulah juga dengan G pun tak boleh sebab ada pawn yang akan makan. Okey, jadi yang paling betul ada di H1. H1 buat pangkah di sini. Kemudian kita attack rook dan king. Lukis macam tu. Jadi rook tu terkena pin. Jadi kita boleh makan rook tu nanti. Okey. Lukis macam ni Okey, dah dapat. Okey, kalau dah dapat kita sambung tengah di mana kita main queen putih. Queen putih ni kita akan pinkan kuda. Kita akan pinkan kuda macam ni. Jadi queen ni boleh letak di A3. Bila queen tu kita letak di A3, maka kuda tu tak boleh bergerak. Di sini A3, kemudian kita pinkan kuda dengan king. Okey. Okey,
seterusnya puzzle yang ke-6. Puzzle yang ke-9. Kita main putih, kita perlu meletakkan rook di sini. Kita pinkan big shot. Jadi big shot hitam yang berada di C5 ni, yang cikgu bulatkan biru ni, big shot di C5 tu dia tak boleh bergerak, dia akan mati. Okey, itulah pentingnya pin. Hebat kan pin kan? Okey, 3 yang terakhir kita main queen. Okey, queen yang cikgu bulatkan merah ni, dekat mana kita nak letak? Kita akan pinkan rook yang cikgu bulatkan biru ni. Macam mana nak pinkan rook yang cikgu bulatkan biru tu? Senang saja. Queen kita letak di A4. Kita pin rook dan juga king macam tu. Okey, boleh. Jadi rook tu tak boleh bergerak. Jadi kita boleh makan rook tu nanti. Okey. Okey, seterusnya kita main hitam. Kalau cikgu Bat tengok dekat sini, kita bukan pinkan dengan king. Sebelum-sebelum kita pin dengan king. Macam ni kita pinkan dengan kuda dengan rook. Macam tu. Jadi big shot boleh lukis pangkal di petak G5. Di G5 ni lukis pangkal cantik-cantik sikit. Cikgu buat pangkal tak cantik. Okey, letak di G5. Makna kata kalau kuda yang cikgu bulatkan biru ni dia lari, contoh dia pergi ke tengah papan ni, kita boleh makan rook secara percuma. Kalau kuda ni tak lari, contoh dia jalan rook kan, jadi kita boleh makan kuda ni secara percuma. Kita untung 1 buah. Okey, itulah kehebatannya pin. Dan yang terakhir, kita perlu letakkan rook putih. Di mana? Betul, di, nampak tak? Queen dengan king ni dah duduk selari. Bila dah duduk satu baris, masanya untuk kita attack queen. Kita makan queen dia. Macam mana cara nak makan queen dia? Mudah saja. Rook kita boleh letak di A4. Kita attack queen dan king serentak. Jadi queen tu tak boleh lari, dan kita dapat makan queen secara percuma. Sebab apa queen yang cikgu bulatkan biru ni tak boleh lari? Disebabkan dia terkena pin. Kalau dia nak angkat queen, contoh dia nak larikan pergi mana-mana, tak boleh nak angkat sebab adanya open check. Open, apa maksud open? Open maksud dia buka. Kalau dia buka, dia kena check. Okey. Jadi dalam modul boleh lukis macam pangkah dan arrow merah ni. Sekian, itu saja daripada Cikgu Bat. Sekian, terima kasih.